Kami dah beli dah kuih Kak Na. Dah sampai di airport. Airport Aceh. .38 pagi. Pekerja yang kat depan kaunter tu belum ada. Jam 9 baru dia sampai. Bila lagi sampai di Aceh? Ni airport. Kami dah nak tinggal dah check in. Tunggu masa nak masuk. Dekat tunggu kat atas sana. Baru 3 gigi. Ruang menunggu sebelum berangkat. Tunjuk penggunaan Kementerian Kesihatan Republik Indonesia. Airport Aceh. Jet, super jet. Tu akan naik super jet tu. Lagi. And now proceed our link on the ambulance. Thank you for your attention and cooperation. Bisa ngeliatin tak? Jadi direkam. Biar dijawab mengerjakan langsung. Tu mereka sedang isi minyak. Kat sana ada satu kapal kecil. Sekarang kita menaiki kapal terbang Super Air Jet. Nak tegur family. Nak order makanan dalam Super Jet. Scan kat sini. Ini menu dalam jet. Air, jajan. Yang ini 25,000 satu dalam RM6.50. Semuanya RM5 ke bawah lah, tak mahal. Kami sangat-sangat melihat peralatan elektronik yang menggunakan baterai litium dengan power bank selama penerbangan. Dan kami mohon agar power bank ataupun perangkat elektronik lainnya harus dibawa secara pribadi dan tidak boleh disimpan di dalam bagasi kabin Anda. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan ini. To help you with us today. For safety reasons, please stow your carry-on items in the overhead bin or under seat in front of you. If you need any assistance, please do not hesitate to let us know. Dengan nomor penerbangan IU 168 tujuan Kuala Lumpur. And whether at Kuala Lumpur is forecasted to be regarding flight safety will be delivered by the super crew under supervision of senior. Ada risalah doa Islam, Protestan, Katolik, Konghucu, Hindu, semua ada doa dia. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut. Bagaimana mengunci, mengeratkan dan melepaskannya. Use the seat belt as follow. How to buckle, tighten and release it. Kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Kapal
sedang U-turn untuk bersedia untuk terbang. Get ready to fly. Berkerja di bahagian depan kabin dan dua tak berkerja di bahagian belakang kabin. Kami informasikan kepada anda sesuai dengan peraturan penerbangan sipil bahawa penerbangan ini adalah tanpa asap rokok. The flight attendant will be coming around with the SkySail items. If you wish to purchase any of those items, please feel free to contact our flight attendant. Our SkySail service will cost 20 minutes before landing. Thank you. Zul nak beli. Tapi nak susu. Cantik kan? Para mugari Aceh pakai. Silakan makanan dan minuman ya. Silakan ibu cemilan ya. Mau dilihat dulu mungkin menunya. Mulai dari 10.000 aja. Permisi, tapi kita sisa cemilan Sama minuman aja. Kopi panas Yang ada. panas kosong. Ada yang macam tu je. Iya betul. Ini aja. Minuman kemasan aja. Jap. Ada baru. Ha? Susu ultra strawberry ada. Susunya habis itu. Habis itu mah. Mana ni? Mau ini aja. Teh botol, Kokari. Benar-benar. Tu karbonat ke? Apa? Air karbonat ke apa? Air gas, air karbonat. Air tu. Tak yang ni air karbonat ke? Air gas tu ke? Atau biasa air tu? Oh, ini yang biasa. Oh. Amin. Nak yang mana? Bisa apa yang sedap? Bayaran kita menggunakan Ambil apple. Ada sambal. Ini rasa blackcurrant. Blackcurrant. Nak apple kan blackcurrant ni? Okey. Makan? Blackcurrant ya sekalian. Blackcurrant tak? Apa masa je? Saja. Satu aja. Satu aja. Cemilannya apa? Cemilannya kau apa? Ini sekalian kacang. Biskut. Yang tu apa tu? Ambil yang ni lah. Yang ni lah. Itu yang asinnya itu. Yang masin. Ya itu rada asin. Ini manis. Ambil yang ni abang? Yes, cheese. Satu dah. Satu aja. Ya. Kacangnya kamu coba? Tak mau. Nggak usah. Tapi ni 35,000 dah baik. Kami nak habiskan ni. belum ada, nanti diantar ya. Ya boleh. Ya. Ya. Sama-sama. Ya. Duit 7 juta kami. 35,000 air ni dengan cemilan. Ada 5 juta lagi kami. Ada 5 juta je. Zul beli tadi 35,000, jadi duit Malaysia 8
RM75 narai menu dan harga dalam super chat. Bungkus makanan yang terdapat pada kantung kursi dan area di sekitar kursi Anda. Malaysia. Waktu setempat sekarang menunjukkan pukul 13:22. Silakan kembali ke tempat duduk, mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat meja dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Ladies and gentlemen, shortly landing at Kuala Lumpur, the International Airport in Sabah, Malaysia. The helicopter time is 1:23 p.m. Please return to your seat, fasten your seat belt, and make sure your seat back is open to the police stone and the window shade is up. Thank you. Pindahkan dan membawa baju pelampung dari pesawat adalah pelanggaran hukum. Security bandara akan mengadakan pemeriksaan baju pelampung pada barang-barang bawaan kabin Anda apabila terdapat kehilangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Ladies and gentlemen, please not touch your mobile life checker from recycle facing again slow. If there is something there for security, make sure to luggage upon arrival at the airport. Thank you for the attention. Bandara sudah dekat, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Pastikan sabuk pengaman Anda dan anak Anda terpasang dengan sempurna. Tegakkan sandaran kursi, melipat meja dan membuka penutup jendela. Kami informasikan pengguna telepon genggam yang menggunakan pemancar radio yang terhubung dengan perangkat audio tidak diperkenankan saat ini. Sebelum menanti akan tetap duduk sampai pesawat berhenti dengan sempurna dan pandai kenakan sabuk pengaman di badannya. Telepon genggam tentu digunakan sebelum berada di dalam keadaan terpidana. Terima kasih.
A1 penerbangan Superjet dari Aceh ke Kuala Lumpur. Tiba jam 1.38 minit. Terima kasih. Dear Princess. Arabia. Arabia. Ha? Jauh dari Mok. Sembarang. Dia nak pergi KLIA 2 pula. Nak balik. Barangnya pun tak ambil. Singapore Airlines Malindo One World. Macam kat the tracks tu kita pergi. Ada itu ke itu. Ada tempat tu depan tu. Di KLIA 1 ni, kalau kita nak ambil bagasi, kita kena naik train. Train ni khas untuk nak pergi ambil luggage. Kalau di KLIA 1, di KLIA 1 ni kena naik train ni pergi ambil luggage. Kalau KLIA 2 tu kita masuk dalam tu terus menuju ke tempat ambil luggage. Itu beza dia. Vietnam Airlines. Siapa dah? Okay, dah tiba. Semua yang tiba ni nak ambil luggage lah ni. Zul sedang tunggu transit ke Putrajaya. Kat situ Zul nak singgah sekejap nak solat. Kat sini ramai sangat. Ini on the way ke Salatiga. Lepas tu nanti sampai ke Putrajaya. Dah berhenti di Salatiga menuju ke Putrajaya.
sampai di stesen Putrajaya. Zul di Putrajaya, Zul nak pergi ke TBS, Zul ambil MRT kat sini. While holding the handle firmly. Kita akan turun di Cheon Seo Ling. Zul akan pergi ke LRT seterusnya. Dari Putrajaya ni Zul akan berhenti ke 8 stesen lagi untuk sampai ke Cheon Seo Ling. Ini stesen Bandar Tun Razak. Lepas ni sampai ke Bandar Tasik Selatan. Situ Zul akan turun. Kat situ Zul akan solat dan cari bas untuk ke Terengganu. Alhamdulillah dah siap solat Zuhur Asar. Zul berada dekat ni gate 17, tunggu bas adik-beradik sampai betul lah jam 6. Sekarang ni dah jam 5:55 petang. Alhamdulillah bertolak dari TBS jam 6.20 petang. Ni apa? Pergi dah mana sini? Sekawan, sekawan. Ingat apa sebut? Plazatul Ampang. Macam dia Samah bin Zaid, Plazatul Wangsa Maju. TBG, Terminal Bersepadu. Terminal Bersepadu Gombak. Masa Zul nak pergi Aceh, Zul berhenti dekat terminal Gombak ni sebab sini tak ramai, lepas tu semua bersih, tak ada semua surau, jadi kita mudah nak urus sebelum ke KLIA. Alhamdulillah berhenti sekejap di RNR Kambang tadi. Ni dah bermula perjalanan. Semoga selamat. Sekarang ni jam 10.14 malam.